Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik sekali ya teman-teman sekalian, yaitu daripada Profesor Dr. Saleh Yaqub yang terbaru, bahwasannya orang Melayu ini tidak tahu dengan Melayu itu sendiri. Wah, ini menarik sekali. Jadi tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya. Let's go. Emas ada di mana, tuan-tuan dan puan? Di tempat kita. Oh. Kita ni bumi emas. Kita ni bumi emas. Orang lain dah lama dah tahu bumi kita ni bumi emas. Allah. Ya? Kita je tak tahu siapa diri kita. Orang kaji pasal kita daripada rambut sampai ke kaki. Kita tak tahu pun orang duk kaji kita. Perkataan Melayu kelah dia ni, kalah itu sudah ada dalam catatan manuskrip klasik. Ya? Saya sebut pasal tokoh wanita ini, wanita Islam ini, saya kena kaitkan juga dengan tamadun Sungai Batu ya. Rasa tuan-tuan dan puan-puan nak tahu juga kan. Jadi bila sebut pasal emas, ia adalah kita. Bila sebut pasal besi, Masya Allah, ia adalah kita. Sebut pasal timah, ia adalah kita. Kenapa ya kita ni banyak sangat, tapi kenapa kita ni masih tak kaya-kaya lagi? Kita katakan sebab benda itu di dalam tanah, dia perlukan satu usaha yang saintifik untuk mengeluarkannya. Jadi penemuan Prof Mokhtar di Sungai Batu, carbon dating paling awal dijumpai ialah 788 BCE. Tuan-tuan dan puan-puan, 788 BCE ini ialah zaman Nabi Ayub. 788 zaman Nabi Ayub. Nabi Ayub. Sebelum Nabi Ayub kita ada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman 980 BCE. BCE itu minta maaf, sebelum Masihi. Okey. Saya tak teringat. Dalam bilik kuliah kan selalu sebut benda-benda gitu, BCE, CE kan. Depan-depan apa? Kakak-kakak saya ni, saya kena sebut, abang-abang semua saya kena sebut sebelum Masihi. Itu zaman Nabi Ayub. Orang kata betul ke ni zaman Nabi Ayub ni Prof begini ni? Ya, saya dah buat genealogi. Alhamdulillah saya buat genealogi tu. Kalau saya tak buat genealogi, tak ada orang nak percaya kat saya. Ya. Kemudian zaman Nabi Sulaiman 980. Sebelum Sulaiman mesti zaman Daud. Nabi Daud alaihissalam sekitar 1300 hingga 1200 sebelum zaman Nabi Sulaiman itu. Mana 1200 ke 1000 itu. Ya. Itu zaman besi yang diolah, siapa? Bilakah besi ini muncul? Besi ini dah lama dah ada wujudnya alam ini. Wujudlah besi apabila berlaku proses meteor dan sebagainya. Tetapi kenapa nama Nabi Daud alaihissalam yang di-highlight, yang disebut di dalam Al-Quran itu? Dia memberitahu Nabi Daud ni pandai besi. Bukannya besi itu wujud zaman Nabi Daud. Tidak. Dah lama dah besi wujud. Zaman Nabi Daud itu dia pandai. Dia membuat pandai besi itu, buat besi itu dengan tangan dia saja. Sebab tu disebut dalam ayat Al-Quran tu, sana'ahu labusi, dibuatnya baju besi. Tapi ayat sebelum tu ini dalam surah Al-Anbiya ayat 79 ada, dalam surah As-Sad ayat 18, ayat 19, ayat 17, dan ada beberapa ayat lagi menceritakan tentang Nabi Daud buat besi, guna tangan, baju besi itu. Nak buat baju besi untuk ketenteraan mesti lebih 10 baju besi. Kalau kurang daripada 10, dia bukan ketenteraan, dia bukan army. Army mestilah baju besi itu beratus ke beribu. Untuk menghasilkan baju besi dia perlu besi. Jadi dia perlu besi yang banyak. Nampak tak? Jadi
Di manakah besi yang banyak? Di Palestin ada besi, tak cukup untuk buat baju besi, untuk beratus beribu baju besi. Tak cukup. Okey. Tu ada dekat Damaskus besi? Ada, tak cukup. Dekat Mesopotamia? Tak ada, tak cukup. Dekat Yaman? Tak ada, langsung relang. Habis dia ambil besi mana? Dekat Mesir ada, dalam Google ada cakap dekat Mesir. Oh, Fir'aun dah ambil. Saya tak kata dia daripada Sungai Batu, saya tak kata apa-apa. Tapi tuan-tuan dan puan-puan boleh fikir sendiri. Sebab pentafsiran diberikan dalam pentafsiran Al-Quran itu hanyalah baru dibuat pada 273 Hijrah oleh Ibnu Majah. Itu pentafsiran Al-Quran yang pertama. Kemudian disambung pula oleh At-Tabari sekitar 303 Hijrah. Bermaksud ia bermula sekitar, kalau dua dia pun sekitar 800 Masehi baru Quran itu ditafsirkan. Sudah lewat. Siapakah mentafsirkan Al-Quran? Orang tafsirkan Al-Quran mestilah orang Arab, sebab dia faham Quran itu diturunkan di dalam bahasa Arab. Jadi orang yang faham Arab boleh tafsirkan Quran. Jadi bila dia mentafsirkan Quran, adakah menyeluruh? Dia hanya nampak dalam konteks dia sahaja. Dia hanya nampak dalam konteks dia sahaja. Ya. Jadi saya tak nak ulah banyak pasal benda ni, tapi benda ni bila kita sebut akan membongkar satu pemikiran baru kepada anak-anak Muslim, khususnya anak-anak bangsa Melayu di bumi Malaysia dan di bumi Kedah khususnya, untuk meneroka alam pentafsiran dalam Al-Quran. Betulkah ada kaitan dengan Sungai Batu? Saya buka petang ni. Wow. Sama-sama kita kaji. Siapa daripada bidang dirasat Islamiyah, bidang tafsir, bidang dakwah, bidang bahasa Arab, kaji. Sebab mereka tidak tahu, Prof Mokhtar hanya menemui Sungai Batu hanya 2007. Tahun 2007 baru jumpa Sungai Batu. Justru maklumat-maklumat sebelum itu tidak disebut, kecuali data-data klasik ada menyebut. Data klasik menyebut nama Sungai Batu tu, nama yang tempat keluarkan besi itu adalah Kalah. Dan perkataan Kalah ini ada dalam inskripsi kuno Mesopotamia. Dia sebut Kalah. Siapa yang kaji kuno Mesopotamia tu? Orang-orang biblical study yang kaji Bible. Dia kaji Bible, dia jumpa inskripsi yang bertulis perkataan Kalah. Dia kata, perkataan Kalah. Sebenarnya mereka itu orang European, orang Eropah. Orang-orang Eropah ini, mereka tidak mempunyai kelebihan untuk menyebut huruf Ain dengan betul. Mereka ada masalah nak sebut Ain, susah. Susah. Dia sebut earth. Dia punya perkataan tu di antara langit dan bumi tu. Tengah-tengah, dia tak boleh nak sebut, tak boleh terhabis. Dia punya makharij, dia punya tempat keluaran suara tu dijadikan Allah Ta'ala tak boleh sebut huruf Ain dengan betul. Ini disebutkan oleh Profesor Barry B. Powell daripada University Cambridge. Saya ada buku tu. Saya bahagian linguistik. Jadi dia tak boleh sebut. Jadi banyak perkataan-perkataan dia tak boleh sebut. Sebagai contohnya Melaka. Melaka itu perkataan Arab, asalnya Malqa. Bukannya pokok Melaka. Tengok kita punya maklumat itu. Level of our information tu. Level maklumat kita tu. Macam mana boleh tahu Malqa? Dia tempat perjumpaan. Dia adalah pelabuhan. Pelabuhan kan tempat perjumpaan. Jadi mereka menamakan Malqa. Dasar perkataan laqa, fi'al madhi. Laqa, fi'al mudhari' yalqi. Tambah mim jadi malqa. Mim di situ ialah isim makan. Benda yang sama ada di Portugal. Nama di Portugal kan kita di timur jauh, nama Malqa. Di sana di barat jauh pun ada nama Malqa. Dia panggil Malaga. Portugal. Malaga, ya. Nampak tak? Maksud yang sama, tempat perjumpaan. Malaga itu pelabuhan. Wow. Nah, kita baru tahu
Dah Menarik. tipu berapa abad dah kita ni. Ya. Okey, persoalan kenapa? Kenapa mereka menggunakan bahasa Arab? Kena ingat ya tuan-tuan dan puan-puan, sebelum 1300, sebelum 1400, sebelum 1511 adalah ketika itu zaman kerajaan Utsmani. Sebelum Utsmani adalah zaman kerajaan Abbasi. Sebelum Abbasi adalah zaman Umawi. Sebelum Umawi zaman sahabat, zaman Khulafa Ar-Rasyidin. Sebelum zaman Khulafa Ar-Rasyidin adalah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pada 571, wafat pada 632. Maksudnya Rasulullah hidup sekitar 63 tahun. Tetapi apakah penggunaan bahasa yang digunakan? Bahasa Arab. Perbualannya bahasa Arab. Kemudian jatuh kepada kerajaan Khulafa Ar-Rasyidin. Bahasa lingkungannya apa? Pemerintahannya bahasa Arab. Kemudian pergi kepada kerajaan Umayyah, yang mana khalifah pertamanya Muawiyah. Ramai tertukar. Umayyah, Muawiyah. Umayyah itu kerajaan, Muawiyah itu khalifah Umayyah yang pertama. Ya. Jadi penggunaan bahasa adalah bahasa Arab. Sampai ke kerajaan Abbasiyah. Kerajaan Abbasiyah apabila jatuh kerajaan Umayyah. Kerajaan Umayyah ini hanyalah bertahan tak sampai 100 tahun. Antara kerajaan yang paling pendek sekali. Allah. Ya, paling pendek di antara empire. Kemudian naik kepada zaman Abbasi apabila jatuh kerajaan Umayyah. Abbasi. Kemudian lepas Abbasi pergi ke Fatimi ataupun kerajaan Mesir Mamluki. Kemudian pergi ke Utsmani. Semua itu menggunakan bahasa Arab. Maksudnya empire dunia pada ketika itu menggunakan penamaan tempat menggunakan bahasa Arab. Ada tempat yang menggunakan nama asli penduduk di situ, ada. Ya, tetapi tempat-tempat yang signifikan, tempat-tempat yang memberi kesan, tempat pertemuan antar bangsa, mereka menggunakan bahasa Arab. Bahasa lingua franca ketika pemerintahan Utsmani adalah bahasa Arab, bukan bahasa Turki. Perhubungan dengan Aceh, perhubungan dengan Aceh, penulisan dengan Aceh, perhubungan dengan Campak, perhubungan dengan Melaka menggunakan bahasa Arab. Dan kadang-kadang mereka menuliskan tulisan bahasa Melayu dalam tulisan Arab, iaitu Jawi. Itu nampak. Jadi perkara-perkara begini telah memberi satu paradigm shift atau satu pergerakan besar apabila pihak penjajah menjajah kawasan kita. Dia telah menukar nama-nama tempat yang penting. Jadi generasi yang seterusnya itu tak faham. Dia menukarkan maklumat sejarah kita, menukarkan buku teks anak-anak kita dengan meletakkan sesiapa yang memihak kepada mereka. Itu kita kena akui. Tidak ada siapa yang boleh membangkang kenyataan itu. Itu memang benar berlaku di negara kita. Jadi kita yang berhak menentukan arah tuju maklumat sejarah negara kita. Bukan orang lain, bukan penjajah, bukan orang yang datang ke negara kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alright, sudah selesai videonya. Dan itulah tadi ketamadunan Melayu. Dan ini soal sejarah gitu. Melayu tak tahu asal usul mereka. Waduh, ternyata kita udah dikibulin ya sama para penjajah ketika istilahnya diungkap oleh Profesor Dr. Saleh Yakub dengan adanya penelitian-penelitian, dengan adanya istilahnya riset ya kan. Maka ditemukanlah bahwasannya banyak istilahnya hal-hal yang orang Melayu tidak tahu gitu. Bagaimana istilahnya sejarah daripada masa lampau dari era kenabian itu ada hubungannya dengan istilahnya tempat yang ada di Malaysia sekarang gitu. Kan seperti itu yang disampaikan oleh Profesor Dr. Saleh Yakub. Berarti kita itu memang sudah ketamadunan Islam yang ada di Malaysia itu sudah sangat-sangat lama begitu loh guys ya. Dengan diketahuinya sejarah-sejarah, bagaimana juga istilahnya Malka menjadi istilahnya Melaka, di istilahnya di tempat lain juga ada Malaga,
ada kesamaan, dan itu adalah pelabuhan, di mana tempat berkumpulnya orang-orang antar bangsa, di mana tempat berkumpulnya pedagang-pedagang Jazirah Arab. Siapa yang nggak kenal pedagang? Kalau zaman dulu ceritanya pastilah orang-orang Arab, saudagar-saudagar Arab. Masya Allah, tabarakallah. Ini sangat-sangat membuat kita terbuka gitu guys, membuat kita terbuka matanya, mata hatinya, bahwasannya kerajaan Melayu emang dari dulu sudah bagus gitu. Dan itu yang dihapuskan oleh penjajah, sehingga kita sehingga kita lupa, sehingga kita tidak tahu asal usul daripada Melayu itu sendiri. Bahkan tulisan Jawi itu kan dari bahasa Arab juga, dari pelafalan-pelafalannya. Itulah perkembangan. Makanya Profesor Dr. Saleh Yaakub ini berani berstatement ataupun meriset, karena beliau itu adalah pakar bahasa juga gitu. Melihat bahasa yang digunakan, hampir semuanya empire adalah bahasa Arab. Masya Allah, tabarakallah. Nah, di sini ada sebuah komentar, coba saya bacakan. Panjang banget tapi guys ya. Tapi intinya adalah pernah Nabi Muhammad SAW menyimpan pedang Qala'i dari pemberian sahabat selepas kemenangan peperangan tentara bukan Islam. Dan Nabi Muhammad SAW bertanyakan kepada sahabat, dari mana pedang ini? Dan dijawab oleh sahabat, itu dari rampasan harta selepas peperangan, namanya Qala'i. Ya, dan Nabi Muhammad menyimpan sebagai koleksi pedang ke-9 dan terakhir. Dan sebelum peperangan tersebut berlaku, Nabi Muhammad SAW telah diberitahu bahwa akan ada berlaku peperangan yang mengarahkan sahabat untuk menyiasat kekuatan dan alatan yang digunakan. Lalu sahabat Nabi pergi ke Yaman, lalu mengarahkan sahabatnya mengatur orang untuk penyiasatan, dan mereka ada 10 orang ulama. Dan salah satunya ialah Al-Humairi, ya. Al-Jamadi Kubro diarahkan ke tanah Melayu untuk melihat. Ketika sampainya di tanah Melayu, ada sambungannya yang panjang dalam kitab Al-Humairi yang original. Boleh semak, dan ada diceritakan tanah Melayu ketika sampainya Al-Humairi di tanah Melayu. Masya Allah. Malah berjalan kaki, Melayu berjalan anak. Oh gitu. Yang mana Melayu yang diambil dari perbuatan Nabi Ibrahim alaihissalam yang menunaikan haji umroh di Mekah dengan berjalan anak atau Melayu. Wah, banyak banget ini ya guys ya. Kita bisa membaca banyak artikel, tapi ya kita pandai-pandai aja istilahnya menyimpulkan ya. Kalau memang ada istilahnya sumber-sumbernya, kita cari sumbernya, sehingga kita juga lebih meyakinkan diri kita supaya tulisan-tulisan itu memang bernas seperti itu ya guys ya. Masya Allah, tabarakallah, banyak banget pelajaran yang dapat kita ambil dari ceramah ataupun penyampaian Profesor Dr. Saleh Yaakub pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, semoga menambah wawasan kita dan semakin cinta kita kepada tanah air kita ya guys ya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.